mic comel. Lepas tu pula ada noise reduction. Serius lah. Dengan harga RM30 kita boleh dapat mic gini. Alah gila kepala. Kejap kita tengah buka dulu. Nak baca sini payah sakok ni. Kejap kita tengah buka dulu. Tengah buka dulu. Ayuh dah. Kenapa hot best pasal wireless microphone ni dia ada tengok tu. Dia ada macam noise reduction lah. Lepas tu paling penting sekali, just plug and play. Lepas tu jarak dia tu 20 meter. Maknanya jauh juga lah. Dengan harga gini, kita boleh beli mikrofon. Wah, aku buat payah nak buka. Ush. Ya betul. Ni apa ni? Kenapa ada dalam? Kita akan dapat charger Type-C. Type-C ni rasa macam boleh buang dah kot. Tu kita dapat spang kederang. Lepas tu kita dapat manual book. Yang ni penting sekali. Dengan harga RM30 ni, kita dapat 2 pasang mic. Lepas tu kita akan dapat satu receiver. Receiver ni kalau iPhone 14 13 ke bawah boleh ambil yang iOS. Macam aku ni iPhone 15 Pro Max. Lepas tu dia kena pakai Type-C lah. Ni receiver dia. Receiver tu kita just cocok. Lepas tu boleh terus guna benda ni. Guna mic ni. Receiver ni kalau kita cocok di telefon kita. Lepas tu sambil-sambil tu kita boleh cah telefon kita ni. Kalau bateri kita tak apa nak ramah. Jadi casing kita akan dapat casing ni. Untuk cah je kita masuk je. Kita masuk je dalam ni. Tapi jangan lupa kena buka benda ni tu kan. Kali kita test kita akan buka. Masuk je dalam ni. Masuk receiver. Tutup. Ia akan automatic cah. Stay tune, kita akan test kerana bunyi barang harga RM30. Kejap. Stay tune. Sabar. Kita dah cah dah kejap ni. Kita kena buka ni. Kita buka ni. Kita buka penghalang je ni. Lepas tu kita masuk, ia akan automatic charge. Situ duduk. Hak ni pun sama lah. Bila kita ia naik selain ni. Sebab hak ni tak buka. Kalau hak ni buka, dia akan naik dua kan. Dia akan naik dua-dua ni. Tapi biarlah. Hak ni aja guna lagi. Lepas tu receiver je biasa lah. Automatic charge. Okay, kita tutup, ia akan charge. Ni adalah lubang charge je. Dia ada dua jenis. Ada Type-C dengan ada Lightning. Lightning tu untuk iPhone dan Type-C tu untuk Android ke ataupun iPhone 15 ke atas ke. Gila dengan harga gini. Tapi itulah, kita test dulu setara mana barang dia. Kejap kita test dulu. Ni adalah suara belum pakai mic tu. Dan korang boleh dengar bunyi kipas. Bunyi kipas dinding, bunyi kipas siling. Dan kita compare, tengok setara mana selepas pakai mic. Okay, ni adalah selepas kita pakai mic ni. Memang function gila lah. Dia ada 3 kegunaan. Dia tekan 2 kali, dia akan macam boleh mute karaoke. Lepas tu tekan 2 kali lagi, dia akan jadi mute. Nanti korang beli, korang boleh test sendiri. Ni adalah dalam rumah. Tak ada orang, tak ada bunyi benda. Jom kita test dekat outdoor. Let's go. Sebelum tu aku nak khabar benda ni dia ada dua jenis benda. Dia boleh kepit di collar baju. Tapi kalau dia tak ambuh tengok collar baju ni bersebai apa gini tak apa comel mana. Jadi bila kita tak ambuh tengok collar baju kita ni tarik gitu, kita boleh guna magnetik ni. Buh barang tu dalam, lepas tu pak gitu. Jadi kemas sikit nampak tau. Gitu. Lepas tu tengok dekat kotak ni
Khabar boleh pergi jarak 20 meter kok. 20 meter. Iya dah. Dengan harga 30 riyal lebih sikit-sikit pun boleh pergi 20 meter. Tapi nak percaya ke tak, mari kita test dulu. Kita test dulu, okey? Kalau betul lah boleh pergi 20 meter gini tau. Rugi lah kalau Satmo tak beli sungguh. Harga 30 lebih. Siapa nak 30 lebih? Kalau tolak voucher apa ketika ni, dalam 20 lebih ke boleh ke kau? Rugi lah kalau awak pun tak beli. Nak buat affiliate ke, nak buat apa ke? Betul ke? Boleh pergi 20 meter? Aku nak agak mana dengan harga ni? Mic comel. Lepas tu pula ada noise reduction. Lepas tu pula kecil. Lepas tu pula ada magnetic. Lepas tu pula ada jarak dia boleh pergi 20 meter. Oh, gila batuk molek harga kita. Harga 30 lebih. Rugilah kalau saya tak beli. Jadi kalau rasa nak beli, jangan rasa tak percaya ke kenapa ke benda hak aku review ni tau. Korang boleh tekan beg ni, belilah 30 riyal tu dan uji kaji je sendiri. Selamat mencuba.